Dia nak langgar Jan, dia langgar Jan. Dia langgar Jan. Dia langgar Jan. Weh, dia langgar Jan. Seramai 5 lelaki warga tempatan ditahan polis bagi membantu siasatan berhubung satu insiden tular melibatkan sebuah kenderaan pacuan 4 roda yang dipercayai melanggar sebuah motosikal di Kampung Sungai Jernih, Kajang, Selangor pada 12 Februari 2026. Ketua Polis Daerah memaklumkan pihaknya mengesan rakaman video kejadian tersebut sekitar jam 11.41 pagi sebelum siasatan awal dijalankan. Hasil semakan mendapati kejadian itu dipercayai berpunca daripada perselisihan faham antara dua pihak di lokasi sama. Polis turut menerima 2 laporan berasingan berkaitan insiden tersebut. Susulan itu, 2 lelaki ditahan bagi laporan pertama, manakala 3 lagi lelaki ditahan bagi laporan kedua. Semua individu yang terlibat didapati saling berkait antara satu sama lain. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 dan 279 Kanun Keseksaan serta Seksyen 395 dan 365 Kanun Keseksaan. Polis menegaskan kejadian ini tidak melibatkan unsur gangsterisme atau perkauman, sebaliknya dipercayai berpunca daripada pertikaian peribadi berkaitan isu tanah dan laluan lori. Siasatan lanjut masih diteruskan. Dia datang nak perang tadi. Dia dah cakap dia nak perang malam ni. Dia nak langgar Jan, dia langgar Jan. Dia langgar Jan. Dia langgar Jan. Weh, dia langgar Jan. Dia langgar Jan. Yes.